Makan dulu. Tu, memang ibu dua tu. Say hi. Adik penat ke? Kita tengah check in. Hantar kat nenek tu. Makan apa? Wow. Kita nampak kat sini. Adik, kerja sini ke? Kita dalam lift. Kita bawa beli iron buah. Tadi kita keluar pukul 5. Pukul 8 baru balik. Ceng. Budak ni puas makan aiskrim strawberry. Motor. Wah. Sampai. Sampai di Cameron Highland. Adik, say hi. Sini dek, tu. Adik ni, belah sini. Adik ni, belah sini. Jangan. Say hi. Adik. Adik. Oh, apa je. Apa pula? Apa je. Ramai orang. Sana ada view. Gambar satu. Sampai. Tengah makan breakfast. Dek, ada roti je. Tak nak nasi. Ipoh. Skandar. Tanya Ipoh lepas kita nak pergi Singapura. Lepas kita Borak. balik Malaysia tahun depan. Okey. Jumpa tahun depan.
tangga dia. Tinggi guys. Situ. Tu tempat makan. Yes. Oh, macam mana tu? Mau cari aja. Tarik. Kampung. Tanah rata pula. Kita dah habis makan. Adik pun dah makan roti. Kita nak kenyang. Kita makan nasi lemak. Kita meneruskan perjalanan kita dengan oh, nak naik boom. Brum. Tada. So, kami nak naik motor. Dah setengah. Adik. Adik tengok sini. Dah sini dah. Kita naik motor tak jam. Tengok kalau naik kereta. Wow. Hari apa? Hari Jumaat. Jumaat apa? Hari Khamis. Khamis dah jam dah. So, balik ke jalan kita sewa motor. Tengok. Tidur. Wow. Dari bus tadi kita dah sampai di Tanah Rata. 5 minit je rasa. Betul. Tapi macam lagu. No. Adik kat mana ni? Buat kenangan. Nanti adik besar dia nak tengok. Last kering ke dia? Mango. Duduk kat mana ni? Adik? Dia duduk kat Cameron Valley. Kita dah dekat Cameron Valley. Tapi adik tak nak jalan. Dia malas ada ni. Dia nak berdukung. Kalau jauh kena jalan. Suruh sana dapat bagi pick up point. Kenapa dia nak jalan? Oi! Mok! Halo.
Ibu? Sedap dek. Nak kek. Tak bagi. Sedap tu? Sedap ya? RM2 eh? Gimana pula awak eh? Mana ni RM1? Kita dah kenyang. Kita nak balik. Ke atas. Nak pagi balik. Sebab nak hujan sini buat. Betul? Gelap. Hujan. Bye. Kita nak balik Kuantan naik bagi. Tadi Aku. Safety first. Dengar. Jom Mina. Let's go. Tak dengar aku. Angin. Kita balik dulu. Air apa tu? Kita nak try Turkish coffee. Wah. Macam americano. Americano. Tak sedap. Tawar. Satu lagi. Ni apa ni? Masala. Masala Ni coffee. Tea. Rasa bunga lawang. Ih. Alamak. Tapi dalam ketik. Adik, air kopi apa tu? Antigen Turkish kebab. Macam mana? Bunga lawang. Bunga lawang ni. Kita tengah pilih kitchen. Dah. Kita dah sampai hotel. Balik rehat. Kita balik mandi, solat dulu. Dan kita keluar balik. Sambung perjalanan kita petang hari ini. Oh, kenyang. Oh. Ya. Tiga, kenyang. Adik. Ya. Takut. Ya, mana mau disuruh dalam ni? Kita makan dekat Coffee Cow. Ha? Asing kat dia sikit pun.
bumbu fish batu. Sedap. Tak. Strawberry. Oh ya, dapat mata dah. Strawberry. Kopi Americano. Adik tidur. Makan ikan. Ambil. Wow. Pandai. Wow. Telan dulu. Kepada saudara-saudara. Adik. Ada besar. Nenek nak je lah. Daging susu. Boleh campur dengan daging susu. Cak. Pergi pasar malam. Beli makanan. Di haiwan tadi. Ikut muat tangan adik. Muat ke tangan adik? Boleh try. Boleh saya kasih try. Enggak. Oh, yang ni lah adik. Try glove. Sebab adik sejuk. Naik motor malam-malam. Kita kat Grand Hill pas malam. Semalam Grand Hill. Adik. Diam je dia. Adik. Oh, lepak lah adik. Seharian kita berjalan. Ni pukul 8.20 dah. Lagi sejam setengah kena hantar motor. Mobil motor. Sangat function budak motor ni. Memang kalau datang Cameron waktu cuti ni memang kena ada motor, senang. Jimat masa. Nak pergi satu tempat tu dekat je tapi jam. Sampai. Sedap ke dek? Sedap. Sedap. Pandainya anak ayah ni. Nyam nyam.
Ada juga. Ni balik ni dapat dunia. Dia nak masuk tak? Sea Farm, Cameron Highland. Wow. Kaki Farm Agro Market. Tak. Jom. Sinilah kita beratur tadi, lebih kurang 15 minit. Baik, parking sini dapat free bagi. Free bagi untuk naik sana. Sampai sini. Nak. Tu ayah. Oh boy. Ala atas. Telinga tu tak plaster telinga tu. Ni. Dah ni. Dah. Ni. Tumpang. Rela lepas kau. Ni comel ni. Ini comel. Ini comel. Baru sama kambing ada takut. Apa lagi yang Anak ah. Dia nak kawan adik lah. Adik. Sabar. Tak buka lagi. Hei. Adik, kawan adik ni. Dah kenyang dah. Oh, tak makan ni. Cuba. Dia lapar. Banyak jatuh. Sing atas sana. Diam je. Alamak. Kita dah sampai dekat ladang. Hai. Ni air. Tak nak layan. Dia tak nak layan ibu dia. Cadik. Oh, adik sedih. Adik Adik kecewa trauma. pun. Kenapa Al pakai macam ni? Realiti Tak dia. sangka dia kata kat rumah baik je. Abai, sabar. Bye. Sabar adik je. Touching je. Muka. Dia naik jari. Tolong. Pum. Jom. Jalan. Dia memang adik-beradik lembu ya.
Hai. Dah go. Aiskrim. Yeah. Ni custom. Dia makan aiskrim. Kita mani. Apa ni? Kuromi. Sula. Hai. Kita bad mood. Kan? Kita dah nak balik. Kita dah check out tadi. Kita balik. Member dah ngantuk. Mana benar? Kita dah nak balik Kuantan. Setelah 3 hari kita kat Cameron. Betul. Kita nak balik Kuantan tapi jam. Wow. Sangat jam. Pukul 5 baru kita sampai rumah. 5:30 Uwais kata. Dek, okay. Tak. Terus. Buat apa? Petik strawberry. Cakap apa? Aku nak petik strawberry. Ni strawberry dia. Cup. Itu. Kita tengah petik strawberry ni besar. Dan terus. Diorang tak kat bawah nak kentut. Ada dua. Ibu excited dek. First time. Kita je berada kat ladang. Betul tak ni cara ibu potong? Betul. Jam. Adik, Adik petik strawberry. strawberry. Kidding. Strawberry sini free je masuk. Strawberry je kena bayar. 100 gram RM6. Okey lah. Experience. No. Di atas tu. Adik. Sayang jauh. Ni main apa? Ibu beli apa? Kita dah berhenti tadi di kedai jual barangan tradisional. Barang-barang. Kita panggil hasil rotan kita panggil. Serotan. Dan ibu beli ni. Yeah. 100. 100 je, murah. Kalau dekat bandar Kuantan tak dapat harga. Betul. Ada yang dekat. Yeah. Dah sampai. Yeah.